Ada hari tertentu kita rasa kotor sangat, dosa bertimbun, solat on off, siap buat maksiat lagi. Sampai satu tahap kita rasa malu sangat nak pergi masjid, malu sangat nak tadah tangan minta kepada Allah berdoa. Syaitan pula bisik, engkau dah kotor sangat ni, tak payahlah buat baik dah. Dalam surah At-Taubah, surah ni unik tau. Tidak dimulakan dengan perkataan ataupun ayat bismillah kerana kemurkaan Allah, tapi dalam surah ini jugalah ada kisah taubat yang sangat dahsyat. Kisah Ka'ab bin Malik. Dalam ayat ke-118 Allah gambarkan perasaan Ka'ab masa dia dipulaukan dengan perkataan dan ayat bumi ini luas, terasa sempit bagi mereka. Jiwa Ka'ab ni rasa sesak sangat. Tapi kuncinya dia tak pernah lari daripada Tuhan. Dia tak cari hiburan dunia untuk lupakan dosa. Dia tunggu pengampunan Allah dengan sabar. Dan akhirnya Allah terima taubat Ka'ab dengan penuh kasih sayang. Mesejnya sangat clear. Allah tak cari manusia yang suci, perfect, tanpa dosa. Allah cari hamba yang sudi kembali walaupun dah jauh tersesat. Taubat ni dia adalah button recalculate hidup kita. Selagi nyawa belum sampai kat kerongkong, U-turn tu sentiasa valid untuk kita. Jangan tunggu sempurna baru nak kembali, kerana Allah tak pernah berhenti menanti kita untuk kembali.